Tapi kalau contoh dia ada tanah, dia bertanam ubi sendiri tapi tak ada ikhtiar cuma ikhtiar itu dia katakan masih miskin sebab tiada maklumat tu. Tapi hakikatnya je orang di tempat situ sebenarnya dia ada tanam sendiri kali ya. Sebenarnya orang kampung lebih kaya daripada kami guru-guru. Dorang ada sarang burung, Bang. Ya, orang ada semua hampir semua kan. Ya, macam dorang bapak Silia ni, Ya. gaji apa semua sekarang. Sarang burungnya 1 bulan 3,000 je. Itu tak ikhtiar. Dorang ikhtiar sarang burung. Dorang kan dapat terima duit pun. Itulah. Orang kampung menternak haiwan macam ayam, kambing gitu je. Paling dorang ikhtiar je tu kalau sama kota kampung. Ya. Gaji dorang pendapatan dorang Iyalah. 600 je. Hari ini kita akan pergi berjuang yang mengundi untuk menentukan masa depan Sabah. Siapa yang bakal memerintah Sabah untuk 5 tahun terkehadapan. Siapa ini? Hari ini hari pengundian, tuan-puan, hari pengundian. Saya bersiap sedia untuk mengundi hari ini. Bendera-bendera dan papan tanda parti sudah mula dicabut. Menandakan masa untuk berkempen telah tamat pada tengah malam semalam. So hari ini turunlah untuk mengundi ya. Untuk kita tentukan masa depan kita. Untuk kita tentukan parti mana yang akan memerintah Sabah secara adil untuk 5 tahun terkehadapan. InsyaAllah buatlah pilihan yang tepat.